عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما إن الناس يحبك الناس. رواه Abu Ibnu Majah. Dari Sayyidina Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amalan yang jika aku mengamalkannya, aku dicintai oleh Allah SWT dan aku dicintai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah kamu di dunia, maka Allah SWT akan mencintaimu. Zuhudlah kamu dengan apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis